Sorry. Ikut jalan lain berputau 3 kali. Ya, Assalamualaikum semua. Sihat? Ni daripada majlis. Ini JD baru. JD. Oh, ni pakai baju sama. Khabar. Warna-warna pink kan? Okey. Saya kebetulan baru masuk ikut sana. Scary betul. Kan? Memang masuk tu macam macam nak langgar daripada sana. So kita ada isu kan? Mana penduduk? Assalamualaikum. Ya, okey. Khabar Dato' Sri, lama tak jumpa. First time. Salam. Vice Principal. How are you? How are you? Come. So, Bajet tak ada. wah, ramai hari ni, meriah. Betul ramai JKR dengan BG Ya, ramai. iyalah. Saya hari tu melawat sebelah. Lepas tu ada Kita bawa kebab. kita bawa walkabout. Hasil Lepas tu walkabout ada isu ni. dah raise kan isu dia macam mana? Dah. Kan dah tahu kan. So is it any Lah jalan pagi kan. any possibility untuk kita tengoklah ruang-ruang baru kan untuk kita Duduk tambah baik. Kesesakan ni di jalan ni lah kan. Mana sama mana seorang wakil penduduk Sementara mana? menunggu Cik Majid, kita pergi terus lah. Cik Majid. So depa ada cadang something kat sana. Nak keluar. Ah, Keluar ke Asas teruskan matu kan. so saya kata saya boleh setuju kalau semua teknikal tu tak ada isu, saya kata kan. Tapi dengan syarat 2 orang kat depan tu, rumah tu pun dia tak ada isu lah orang lalu lalang rumah dia kan. Kalau dia rasa tak boleh sebab you all dah ada pembangunan sebelah tu. Next time. Ni development kan? Ada 2 fasa. Ah. Ada Miss Komersial dengan Business Department. So terlanjur nak ada development tu, maybe kita boleh tengok sekali lah sebab sekarang ada monsoon drain. Bangunan tu dah lulus. Sekarang ada monsoon drain yang separatekan jalan tu kan. It's possible kita boleh, it's possible lah saya sebut. Kalau kita boleh no more, kita kata monsoon drain tu kita ada, mana jalan kita link kan, link. Monsoon Drain. yes, kalau Tapi boleh link. isu dia macam mana JKR nak izinkan kita keluar ke tapping ke. Itu JKR kena bagi pandangan lah. Sebab dari segi majlis Penduduk ni dia orang ada lah, dia orang map punya, dia proses 10 tahun. okey. Okey. Alright. Apa cerita? Ni- Siapa ni nak jal- cerita? Ni jalan satu kan. Kita Ni kat ada mana? Ni Sini. kita kat sini. situ. Kita sampai here. So dia nak buat keluar kat sini lah. Keluar kat sini. Ni kan MMR tu nak keluar ke sini lah. maknanya tap ke MR2. Kita hanya keluar, kita tak payah masuk. Tak masuk kan. Dia jalan keluar saja. Keluar saja. So depan keluar sahaja. No go in. Just go out. Mana terus keluar je. Ni jadi one way. Ini jalan satu. One way lah. Nak jadikan one way. So korang masuk je, keluar tak boleh. Pegang kejap. Ini parking ni. Ini parking ni. Yang ada pokok-pokok ni. Sini depan lagi ni. Depan. Ini tanah biru di depan tu. Depan sana. Ni lepas ke gradient yang satu? Lepas. Lepas ke gradient dia ni kan tinggi kan ni. Gradient dia tinggi, mana boleh terus melanjut ke situ. Dia kena buat Saya lah satu lagi waving nak lepas ni nak masuk lain sebab itu bukit semua kan. Tapi Kan tak lepas tapi juga. cadangan dia orang nak keluar kat sini, bukan kat sini. Bukan kat sini. Ini dulu, ini Lagi dulu. tinggi. Ini Saya rasa dulu. lagi tinggi. Tak possible. Lagi tinggi belakang. Sinilah cadangan dia. Jom kita Jom pergi ke sana. ke destinasi dia. Kita jalan kaki jom. Jalan kaki. Jom. Khabar. Boleh ke waving? Saya boleh. Pagi-pagi elok jalan kan. Tapi jauh juga tu. Sekarang parking pun macam ni je kan. Yeah. You want me to take the car? It's okay. I have my car. Just Tadi dekat. pergi hotel Selayang. Dah lepas melawati dah. Okay lah. Kita memang because I promise you within 2 weeks kan. So I bring everybody. So let them Thank you very much. see what is the possibilities and then sit down balik and then dia bagi dia opinion lah macam mana. But I'm quite agree. Sekarang di gradient dia tinggi tau. To go. Tapi kita nak hanya attach atas exit tu je kan. Yeah. Kan. Jadi kalau kita mana JKR lajunya dia berjalan. Kalau kita just linkkan kat situ, tapi we might want to have discussion with the two owners lah. Yeah. Yeah?
because at the end is actually Kenyang the architect firm. Okay. The one right exactly at the exit tu. So I think should be a problem lah that they don't nak duduk sana pun. Mungkin one day boleh jumpa Tapi dia. what we'll do, we will put the barrier, automated barrier, and we'll put a static guard there. So security wise covered. Okay. Dia kalau perempuan dia sopan santun sikit, dia macam ni. Okey. Okey. Jangan risau, aku memang boleh tahan lasak sikit. Eyesight punya orang. So depa akan letak barrier. Penduduk semua dah bincang. Depa tak bagi. Dia tak bagi enclose tempat dia. Sebab satu, yang trigger mereka ni bila Highland Tower akan demolish. So dia takut ada new development belah sana tu. Jadi takut So dia jadi dia pun nak tapi kita kontrol lagi jalan pembinaan tu nanti mana kenderaan berat nak lalu semua dia tak boleh sewenang-wenang. Yalah. Tapi whatever dia rasa ke sana cukup lah. Terus sana ikut jalan satu lagi tu kan. View development tu bukan Oh cantik. Saya ni bukan boleh tengok pokok. Kan? Ada jaga landscape. Semalam saya masuk Facebook saya, pokok ada satu depan Habib punya tu. Cantik je. Saya kata saya tak pernah tengok kan. Yalah kita berdepan dengan dua jenis penduduk kan. Dia ada yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang suka jangan tak mau diganggu kan. Jadi tengoklah. Mula-mula dia nak buat kat sini. Saya kata tak boleh. Kena panggil JKR kan. Kena panggil yang badan berfungsional. Ya. KR dan PAJ. Penjelasan mereka. Cadangan really. Yalah, betul. Jadi bawa dia. Penjelasan daripada Teknikal korang tengoklah nanti. Tapi lepas ni yang saya nak bawa ni lagi kita kena tengok balik lah pasal dia pun salahkan di kampus. Saya kata sekarang di kampus dengan jalan tu siapa dulu? Dengan Akleh kan? Akleh tu mungkin dia punch pendek sangat ke kan? So tengoklah design terbalik kan. Tapi saya rasa kalau menyebabkan jalan besar macam ni bertahun lah pun dapat. Kan? Bukan senang nak melobinya kan. Sebab tu Ampang ni bila ada pembangunan tambahan dia kena tengok View development. Sini. Dia ada banyak jalan macam ni nanti betul kan okey. Yang saya tunjuk semalam kat Taman Tar semua pun dia banyak macam ni. Nanti. Jalan-jalan dia banyak dia punya manhole ke dalam. Naikkan balik, tinggikan balik manhole tu. Inilah dua owner ni kan. So dia akan barricade sini. Punya manhole rendah. bagi kat siapa? Bagi dekat Alung nanti. Sini memang gated area ke? You Dia nak buat gate lah. Kena minta permission lah. Dia bukannya strata, mana dia Dia minta guarded lah. guarded. Guarded. Okey. So mereka akan buat guarded kat sini. Dia akan letak ni lah. Siapa nama Datuk tu? Saya lupa wakil penduduk. Tak, Cik Majid. Cik Majid. Tak yang ni. Yang ni saya tak tahu. Mari. Sini yang Indo yang ada monsoon drain tu. Sekarang you all dah buat development tu, katanya you suggest for monsoon drain. Dia kata daripada jadi end, why not? Possible ke jalan tu Bersekali lah. bersekali. Sebab penduduk sana pun ada mohon something, I tak ingat. Ini baru development baru. Yang part ni YB, part MPAJ tu kita tengok macam mana. Tapi yang paling penting tu JKR, how JKR benarkan ke tak tap tu. Kita kena figure issue ni dulu. Tak JKR faham. JKR setuju, kita Tak, boleh figure dia- yang MPAJ punya part. Korang punya pembangunan di sana, plan dia macam mana? Dia JKR dah memang approve something kat sana ke? Proof. Tapi dia punya jalan pembangunannya semua belah sana. Dia tak melibatkan yang belah Tahu, sini. sekarang ni you all separated kan? Separated. So you Sekarang ni separated, YB cadangkan supaya link aja. Maknanya jalan ni, dia sekarang ni ada monsoon drain kan? Monsoon drain yang berpisahkan mereka. Sebenarnya tak ada kena-mena pun dengan JKR. Sepatutnya. Sebabnya
kita nak tengok sama ada trafik tu nanti akan Kenapa bermasalah tak di ada sana. JKR? Sebab masuk ni kan masuk ke MRT juga kan. Kita keluar ke situ? Keluar ke UR punya development sana macam mana? Keluar ke development sana. Ya, ya. Dia pasal pagar babi. Ha? Ni lot Dia dia kat pagar, sini, dia pasal pagar nanti babi. Oh. Dia tutup habis kat sini babi. Jap, tengok jap balik. Kita kat sini, ni kelulusan dia babi. Keluar masuk dia. Bangunan sebelah. Jap, kita kat mana? Kita dekat sini babi. Ni Sini. rumah ni dua ni. Okey, ni sinilah Ini masalahnya. sepadan dia biru ni babi. Okey. Ini memang ada rezerv jalan tapi dalam tanah dia. Okey, faham. Betul. Sekarang ni kita boleh bincang dengan pembangunan sebelah macam mana kita guna sama. Kalau dibenarkan. Guna sama je exit yang sama, maknanya sama ada dia pun nak keluar. Nak buat jalan tu? Tak boleh tapping pun. Ha? Tapping ni jalan. Yalah, tak buat. siapa nak buat tu korang kena bagi tahu saya lah. Possible ke Pradesh nak buat jalan? Tapping. Boleh kan? Jalan tu memang dah ada reserve. Ah. Reserve tu memang ada untuk memang reserve jalan untuk dia. Ke sana. Ke sana. Depa punya lah. Depa punya. Okey. Untuk keluar. Ah. Kita kena bincang dengan dia lah sebab kiraan TIA apa semua tu dah jadi lain. Sebab kalau dia kat sini kita keluar ke MRT, sekarang ni ada daripada sini pula. Sebelum ni Tak ada kena mengena dengan akses MRT. Tak ada kan? Dia dianggap Sini sebagai ke BU? dianggap sebagai ambil kelulusan JKR untuk projek ni lah. Ya. Mana kita MPJ kena bincang dengan BU. Kena bincang dengan dia. Itu Dia je. developer, Tak suruh korang buat jalan apa ke apa tak. Tapi you in the know bahawa kalau kita punch traffic tu mungkin ke situ ada sambungan lah. Maksudnya ada development lain yang akan Yes. masuk ke development Ah. baru ni lah kan. Dia punya Bukan, traffic- hanya traffic penggunaan tu lah, traffic. Traffic tambahan lah kan. Ah. Bila bincang tu mana possible lah. Possible lah. Possible lah. Okay. Tapi itu possible tentang orang kata flow ataupun tetapi who's going to do the road semua tu kena bincang jugalah. Sama ada nak enforce kita kepada tengok waktu development. Kalau kita figure benda ni waktu development, kita boleh impose benda tu. Tapi ni dah berlalu. Tapi Dah sekarang, dapat. KM dah lama dapat. Dah dapat. katalah mereka kata this is not my demand. This is the neighborhood punya demand. So what we can do? Are we going to put in some money ke apa ke Senang ambil ataupun sini. kerajaan Kita buat ke? design dia dulu ambil. Design dia kita mungkin boleh minta How much tolong. costing sekali? Design kita mungkin boleh minta tolong consultant dia tolong. Okay. Tengok macam mana look Alright, dia tu. okay. Lepas tu daripada design tu kita dapatkan cost. Hmm. Lepas tu itu dulu. Yalah, okay Step lah. by step. Step by step. Boleh? At least kita ada Ah. design, kita ada cost. Nanti kita bincang, kita try pemaju. Dia Ya. boleh tak? Sebab dia kena ingat ya, sebab ini dalam kawasan pemajuan. Dia bukan JKR punya jalan, bukan Majlis punya dulu. Dia tak serah lagi jalan tu. Kan? So that's the critical things juga to discuss lah, sama ada siapa akan bear the cost. Kalau kata laluan tu dibenarkan dan sebagainya, dah lepas satu lah. Ya, maknanya possibility tu mungkin ada. Cantik dah. Kita bagilah dia punya pro, kenapa kena buat dan sebagainya kan. I think you all dah tunggu ni berapa tahun? Berapa tahun bincang ni? Dah 20 tahun. macam ni masalah dia. Yes. So Problem dengan adinya kesian the student parents nak drop off. At least now ada jalan. Apa At habis least saya dulu. bercakap dulu dengan pemaju dia. Sebab saya nak Cubalah. tahu side pemaju dia. Kenapa kalau dia boleh. sebab dia pun ada Kita pemaju, jalan yang perlu dia kita siapkan rasa kat situ. terang developer Tapi Penang kan. kat sini. Dia duduk sini. Company review. So I think it's friendly Boleh accept Party. dia. Third party. friendly party. Dia tak ada hal. Tak ada hal. Boleh, tapi kita minta dokumen kan, bincanglah. Kita rasmikan perbincangan tu. Duduk kat mana? Hillview. Review. Tak, sekarang kita nak tahu design dia dulu. Ya. Kan? I think Nanti saya bincang dengan consultant dia. Minta tolonglah. Design dan cara macam mana benda tu nak dibuat. Ya. But for us security wise we just put a barrier, put one guard. Okay. Mereka punya jalan masuk keluar satu juga. Sebab saya tengok kawasan-kawasan dekat-dekat ni memang satu masuk satu keluar. Memang itu Anything happen satu jalan je korang. Kan? Takut macam dulu punya kes kan. Because they come, at least diorang tak banyak masuk dalam. And then parents banyak Sebab kita tak, residents sebab kita bising. tak nampak benda ni. Kalau kita nampak waktu Tak perasan proses pembangunan, kita boleh tackle waktu proses pembangunan. Sebab tu saya bila saya datang, kebetulan kita buat walk about sini, saya rasa ada orang kata logiknya lah. Kalau buat jalan ke tap kepada MRT tu memang tak akan logik lah. Tapi kalau ini cantik lah.
Dia tak disturb. Pun dia tak adalah jam. Ah. Kita bila peak hour tak ada jam. Boleh. Kalau nak U-turn nak Tapi exit tu kan. sekarang ni Ihsan pemaju lah ni. Ya. Tapi you cakap Boleh. pemaju tahu Kalau tak? tak- Pemaju dia siapa nama? Tahu isu ni. Dr. Ramzan. Datuk Ramzan. Boleh. Magic kata hari tu, Datuk Majid kata dia verbally macam tak ada masalah lah, tapi kena. Oh, sampai dah. Okey. Tapi yang satu JKR jalan depan tu, Bila kita dapat jalan depan tu daripada Hulu Kelang tu macam bahaya je. siapa punya tanah. Selalu aksiden tak? Cikgu-cikgu. Selalu aksiden tak depan tu? Daripada Hulu Kelang nak ke sini? Seldom ah. Tapi pernah ada tapi Saya tadi macam terjerit sekejap sebab saya dia kata depan. Rupanya balik ke kanan. Cuma pagi kadang-kadang traffic light tu je lah selalu rosak. Cuma kalau hujan kalau hujan dia terrosak, kalau malam tu ada dekat flyover tu. petir guruh ke apa kat flyover bawah tu selalu rosak. tak- Jadi itu concern kita jugalah walaupun dia jauh sikit. Tapi dia gelap tak? Tak gelap, terang. Dan terang. Dia ada Terang. Ya, terang okey. So tak ada apa-apa lah untuk JKR Setakat ni tak ada. Ada Cuma okey macam lah. Itu memang kalau hujan memang memang. Cuma kita kena macam berani-berani je lah. Dia sekarang ni sebenarnya dalam DLP Perak Sukir lagi. Sekarang ni Perak Sukir dalam proses nak lantik korektor dan nak repair balik permanent punya sebab nak ganti yang sebab selalu rosak kan. Dalam proses tu. Tapi macam mana kalau orang buat kalau rosak mengadu kat JKR lah. Aduan lah. Masuk dalam sistem lah. Masuk dalam sistem tu tak Dia selalu dapat aduan situ Wendy. Apa ya? masa tu macam agak jauh dekat ni. Cumanya memang ramai parents kita daripada arah sana. Akan problem lah. Dengan dekat Bhutan kan. Dia sebenarnya usul like Devon Hill. Okey lah. Tapi kita orang selalu terima aduan lah. Aduan masuk sikit. Minta sikit buat cepat. Itulah. Memanglah dia macam kalau Yalah. Sebab mereka have ni sikit problem. Jadi kalau ada option ni it's good lah kan. Saya pun buat tahu. I tahu, I pun civil juga. Takkan dia nak pergi terus menurun macam tu. Dia boleh sebab saya duk cakap dengan dia. In fact kan dia dapat approval kan untuk dia kata buat the flyover kan. Betul tak? Even by flyover dia kata dia nak bagi use UK benefit of that. Flyover So, kalau MRR yang tu. ini kata okey Sebab dia duduk kat sini. sebab dia duduk sini. So kalau Saya ni pindah balik saya pun sini cakap dengan dia kata Betul, boleh. Sebab saya kenal Datuk Ramzan ni dia lain. Tapi minta buat formal discussion lah supaya hitam putih ada. Ya, nanti tiba-tiba termenung tukar pula kan. Saya Datuk Majid tolonglah. Saya setting Nah? dengan konsultan dulu habis Saya setting dengan konsultan dulu. Okey, alright. Kita tengok. Alhamdulillah. Susun meeting dengan YB sekali ada. Ya, ni ada Kalau ni YB ada. nak, saya boleh panggil Datuk Ramzan. Saya Boleh? tanya dia dekat mana. Sini Wabi kita dapat design. Jangan. Sekarang saya nak kena pergi Akleh pula. Nanti kejap. Dia tak dia teruskan tanya dia. Dia kat Malaysia ke kat Australia ke? Setting lah. Setting. Kalau tak online meeting pun tak apa. Mana nak buat? We can online. Yeah, it's okay. There's no need for him to fly in. Tak apa. Tadi memang dia projek dekat Penang dengan sini lah. Ni yang sekarang this one dia masuk datang kat sini. Yeah. So now kalau kita minta consultant do the costing and then the possibility jalan semua and then lepas tu bincang siapa nak put in lah the money. Dia before ada jalan yang dah buat sekarang ni. GPS sikit misah di antara lot. Ada kena dapatkan Monsoon drain kan? Monsoon Kita drain, monsoon drain kan? kita dapatkan surat Macam nak buat TT lah juga. Lebih kurang nak buat. Dia nak ajak pergi sana kan. Kita dah habis ni kan. Dah pergi minum dah habis. Tak payah minum-minum. Saya ada kerja lain. Ada apa? Sekolah Sekolah dah prepare dah. sedia kan. tak kita ada sekolah pula kan. Lepas tu sekarang ada masa lagi sekejap. Sekejap je. Kita half an hour earlier dah. Sekolah bro. Tak ada. ready already. Dah ready. Minum YB. Dah lah aku lambat tadi kan. Nanti kan nombor 2 pun lambat juga kan. Tak apa makan sikit. Kejap. Okey, jom. Jom. Jalan kaki. Come. So, All of okay. all of Selesai salam tu kira kalau ni salam ke jadi tau. Dapatkan design dulu. InsyaAllah. I think this is very simple punya solution tapi need to discuss between two project lah. Dia kalau JPS agree. Kalau ingat dia macam ingat tak yang kampung JPS. pandan. Oh, kita kena jumpa JPS macam hal. Kan dia Sambil jalan Datuk. Sambil jalan. Untuk connect tapi dia kena. Ini nanti saya buat aduan ni penduduk ni. Saya buat aduan nanti dia naik-naikkan sikit. apa
Kak Laili ada lagi? Kak Laili, dia salah dengan dia lama tak jumpa. Dia lecturer saya dulu, mathematics. Betapa tuanya saya. Tak nampak. Saya dah 62 dah. Parking yang kat tepi sini tu memang under JKR lah ya. Ini jalan majlis ke jalan siapa? Itu kalau yang nak parking ke apa kena bincang dengan majlis. Kena bincang dengan majlis. Sebab sekarang ni dia kira bukan dia that side lah yang dekat sana. Atau ini tanah reserve Sukeh. Bukan. Ini ada apa tu? Kalau ini namanya apa? Ada gas. Ada apa? Air. Ada. Sekejap saya tanya ada apa bawah tu, ada pembentung ke apa ke kan? Kena tengok. Ada air ni. Oh, Langat 2. Saya pun nak kena jumpa JPS ni, ada banyak isu juga. Saya nak jumpa JPS juga. Belajar mana dulu? Saya duduk. Belajar? UiTM. UI? Oh, saya UT. Lama lah, 86, 87 lah, 87. Grad. Bukannya baru masuk oh. Saya 62 dah, wah gemah dah saya ni. Ya, muda. Alhamdulillah. Okey. Dia kena rajin lah sikit. Rajin bergerak. Senanglah saya nak cakap sama ada you nak senaman ke, nak berjalan ke kan. Kena bergerak lah. Tu pagi-pagi kena matahari lah. Macam ni. Ada you keluar pukul 8, kalau Sabtu Ahad pun kena keluar. Kena matahari lah. Nak duduk sini? Duduk mana? Tentol. Oh, orang wilayah ni. So ni kereta-kereta cikgu ke ni? Ni kereta-kereta cikgu ke ni? Oh, gini dia letaknya. Boleh kalau MPJ buat korang kena bayar parking tau. Oh ya. Kena bayar parking kalau dia gazette. Nanti marah pula YB saya kena bayar parking. Tapi dia punya tadi tu yang trafik tu dekat akses untuk kawasan ni je lah kan? Bukan Dia daripada luar sebab sendiri ada kan? ni daripada banyak tempat. Dia private school kan. So ini penduduk yang memang settle down lama kat sini kan. So bila dia pagi orang sini nak keluar, dia start sebab jalan ni masuk sini keluar pun sini. So dia akan jadi congested lah. Because of that, dia pun dah murut dah beberapa tahun dah, puluh tahun dah. Tapi tak ada satu solution. Kebetulan pula pembangunan tu dah mula buat. Sebab silap juga kita tak perasan awal. Saya kata macam tu kita attach je dengan orang sebelah. Tu macam ni kan, kalau nak buat parking semua kan. Okay, kita stop kejap. Ni pasal ni, parking ni nak. Bukan boleh nak macam tu tau, kena bayar tau. Kena bayar. Mari sini. Ini kalau mereka nak parking, kalau mereka We want proper parking kat sini. Memang kita boleh bagi tol korang buat macam mana? kena bayar. TOL, bayar TOL. Bayar Lah, sebab memang cikgu akan parking cikgu, kat sini. kalau korang keluarkan duit, kita bagi TOL, you all kena bayar TOL cost tu semualah, tapi pembinaan untuk parking you all buat sendiri. Jadi tak adalah kena bayar, tak adalah cost untuk bayar fees tu. Nak you terang lah. Ustaz Razif pun tahulah. Okey. Sekolah dalam proses untuk buat pemutihan bangunan sekolah ni. Kita akan kira balik bilangan parking berapa yang nak cukup untuk kita comply sekali dengan tapak depan ni lah. Sebab TOL sebenarnya dah settle kan. Mana ada TOL. Sebab kalau it's not designated for schools, orang keliling boleh pakai. Tapi kalau designated for school, you all apply dengan pejabat tanah betul-betul lah. Pejabat tanah, tapi dia tak ada, kena tanya JPS sama ada dia ada pipe air ke bawah tu semua. Tak ada YB. Kalau tak ada bagus. Buffer zone saja. Okay, boleh then you can do proper. Pokok ni kalau kau nak potong ramai yang marah ni. Pokok-pokok kat sini sensitif. Jangan potong sebab marah. Dah jom. So saya cadang macam tu. Maknanya sama ada it's better you ambil TOL daripada kau bayar bulan-bulan. So and then you can control. TOL maksudnya memang dia memang hak kerajaan lah. Nak pajak berapa tahun tu itu terpulang pada kerajaan lah. Nak bagi pada you all. Jabat tanah pun dah bagi masa arwah Datuk Fauzi minta dulu kan. Ah. Tahun 2008. Kenapa tak datang jumpa saya? Masa tu
2008. Dah sekarang saya bagi Cik Aris semua dah. Tengah proses tak. untuk perancang bandar tu untuk dapatkan tanah ni. Cik Aris tahulah. Okay. So boleh lah you buat proper kan. Ni pemutihan ni nak pemutihan apa? Ni sebab apa? Bila dia nak buat apa KM, kebenaran merancang masuk kan. So mana-mana yang tak patut tu dia kena buka habis lah kita. Kena ikutlah prosedur dia. Buka je ni sekarang ni. Baby. Yalah. Kita makan sikit. Kejap je saya minum air je lah. Jadi kalau macam ni kan, parking betul-betul. Saya tahu korang aktif kan. Kat Laili tu saya punya lecturer. Masya-Allah. Suami dia Cik Johari kan? Ada lagi kan? Ada. Dia lecturer maths saya. Saya tak ingat dia ajar saya apa masa saya tahun 1 kat UTM. UTM tahun 1. Ni rumah kedai. Kan? Ini rumah kedai sewa ni untuk tadika, kita punya tadika sini. Mana kalau you all tak occupied benda tu, dia akan jadi orang lain boleh masuk lah. Nak ke mana? Wah. Naik atas? Oh, okey. Naik tangga je, kejap je.